Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Mina bawa hampa ke satu lagi lokasi makam bersejarah yang terletak di dalam kawasan Tanah Perkuburan Kampung Teluk Malik, Jitra, Negeri Kedah. Makam ini kepunyaan tokoh ulama di negeri Kedah suatu ketika dahulu ataupun lebih dikenali sebagai Wali Allah Syekh Abdullah ataupun Syekh Lah Kereta Api. Syekh Abdullah Harun, lebih dikenali sebagai Syekh Lah Kereta Api, adalah seorang ulama dan tokoh kerohanian waliullah yang sangat dihormati di Kedah. Beliau terkenal dalam kalangan masyarakat tempatan sebagai seorang wali majzub, insan yang sentiasa karam dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dilahirkan di Sumatera pada tahun 1837. Beliau dikatakan telah pulang ke rahmatullah pada usia yang luar biasa lanjut, iaitu 156 tahun. Makam beliau terletak di lorong kubur Kampung Teluk Malik, Mukim Naga, Jitra, Kedah. Terletak kira-kira 14 km ke arah utara dari pusat bandar Al-Ustar. Syekh Abdullah bin Harun dilahirkan di Ranah, Minangkabau, Sumatera pada tahun 1837 dan kemudiannya berhijrah menetap di Kedah. Apabila dilihat pada tahun lahirnya, insan mulia ini lahir sezaman dengan Tuan Guru Haji Abdul Malik Sungai Pinang, Syekh Uthman Seni Mufti Negeri Pahang. Beliau turut digelar dengan panggilan Syekh Lah Kereta Api Lama. Ketika di Kedah, Syekh Abdullah menetap di Sungai Korok. Syekh Lah adalah seorang ahlullah yang Allah sembunyikan kewaliannya. Orang ramai hanya mendapat tahu apabila seorang anak muridnya, Syekh Mahmud Majzub, menceritakan kisah kewalian gurunya itu. Selain daripada Syekh Mahmud, seorang lagi muridnya ialah Tok Wali Pak Sumit Bukit Tembaga almarhum. Ramai masyarakat setempat menganggap insan mulia ini sebagai orang kurang siuman atau gila dari pandangan zahir manusia. Walhal pada pandangan rohaniah, Syekh Lah merupakan seorang aulia besar yang sentiasa karam di dalam memandang kebesaran Allah. Syekh Lah Kereta Api Lama, seorang waliullah yang majzub. Menurut Syekh Mahmud lagi, gurunya ini adalah seorang ahlullah berpangkat imaman. Insan mulia ini telah pulang ke rahmatullah ketika berusia 156 tahun dan dimakamkan di lorong kubur Kampung Teluk Malik, Naga, Jitra, Negeri Kedah, Darul Aman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati roh para aulianya. Amin. Sama-sama kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada Allahyarham Syekh Abdullah Harun.